Cita-cita saya satu je sebenarnya. Saya nak tarik orang luar semua masuk Kuala Kangsar ni. Pasal bila orang luar masuk ke Kuala Kangsar ni, dia boleh explore Kuala Kangsar ni. Nama penuh saya Saidi Osman bin Mahyudin. Okey, saya berasal dari Kampung Simpang Lawin, Kuala Kangsar. Memang pure Kuala Memang orang Kuala. Sekolah pun dekat Keliput. Sekolah kat Keliput. Saya dan isteri memang bercita-cita sangat untuk nak berniaga dalam restoran ni, dalam arena restoran lah kiranya. Mungkin dah waktu itu keadaan susah. Jadi waktu keadaan susah tu menyebabkan kami ni tak dapat apa yang kita cita-citakan. Jadi bermula daripada perniagaan yang kecil di belakang stesen bas tu, kami berniaga hanya menyewa kerusi meja dengan orang catering, lebih kurang 5 meja lah lebih kurang macam tu. Jadi dengan itu kami berniaga pelan-pelan, nampak gayanya macam tak berapa nak kuat lah. Jadi kami pun berbincang dalam keluarga, biarlah kita buat niaga yang lain daripada lain. Kami fikir kalau berniaga kedai makan ni, semua ramai orang dah niaga kedai makan kan. Orang dah tahu dah makan, kalau makan gulai rempah ini rupanya, gulai lemak apa ni kan. Jadi kami nak berubah pada cara yang kita berubah cara makanan lama. Jadi itulah tercetusnya warisan. Sebenarnya makanan warisan ni memang susah. Kalau kita tak kena belajar sungguh-sungguh pada mak, poh kita semua kan, memang tak dapat. Dari segi bahannya susah. Ya. Dan cara nak masak dia kena ada ilmu pengetahuan. Maksudnya kita kena ada pengalaman. Belajar memasak tu dengan betul-betul baru kita dapat dia punya kita dapat apa yang kita hasilkan kan. Jadi pelan-pelan isteri saya berhenti kerja daripada kerja kerajaan, dan kami terus ke depan dengan cara makanan warisan ni. Kami lebih kurang berniaga lebih kurang 27 tahun. Saya kadang-kadang bersyukur bila tengok orang tua-tua datang seronok, bila tengok lepas makan mesti datang jumpa saya, ucap tahniah, ucap terima kasih kan. Kita dah dapat buat makanan yang demo gemuk. Itu pun bukanlah 100%. Mungkin ada ramai orang lagi pandai kan. Tapi sedikit sebanyak orang Kuala ni itulah mahu datang kan. Itu pun dah bersyukur rahmat Allah. Alhamdulillah. Jatuh naik kami start daripada tahun 99 kan. Memang banyak ceritanya kan. Start daripada kedai tu orang pun tak nak jeru, ujung kira dulu jalan mati. Terus ke belakang ngalih ke market tu memang jalan mati, orang pun tak tahu. Bila ada sosial media sekarang ni, alhamdulillah orang boleh dah. Kalau dulu orang tak nempuh tu, orang tak nampak, orang tak tahu. Tapi apa pun kami langgar je, buat je, tak peduli, semangat tinggi. Tak entahlah orang nak kata apa Tapi sampai satu tahap mula-mula sekali Tourism Malaysia. Okey. Tourism Malaysia tahun lebih kurang 2010-2011 itu datang. Demo mula nak bagi nak ajar kita macam mana. Pasal demo nampak macam kita ni lebih kepada ke arah tourism. Narik pelancong kan? Narik pelancong. Lepas tu dalam masa yang sama, Jabatan Warisan pun datang. Jabatan Warisan ngajak pergi ke Usin, Malaysia, mana-mana. Bawa nunjukkan makanan tradisional negeri Perak. Kan? Kita pun rasa bangga juga bila dia memilih bawa kita pergi mana-mana kan. Sehingga ke Istana Negara pun kami pergi. Jadi di situ kita yang sebenarnya kita dapat pengalaman. Bila kita keluar ke Kuala, kita nampak macam mana orang luar buat kan. Dia banyak bantu. Nombor satu, waktu tu bos dia Tuan Haji Ibrahim. Tuan Haji Ibrahim ni memang orangnya baik. Betul bantu kami. Sehingga tahun 2017, alhamdulillah kami tercalon restoran terbaik untuk tourism. Jadi
saya pun itulah saat yang rasa tertinggi sekali lah. Paling dapat bahagia. penganugerahan kan. Tahun 2024, Tourism Perak pula menganugerahkan restoran terbaik. Allahu Akbar kan. Dalam masa 2 kali sepanjang kami berniaga ni kan, 27 tahun ni, alhamdulillah diberi penghormatan macam tu kan. Sehingga sekarang saya rasa itulah bila tengok award tu, bila tengok CJ tu, rasa tak percaya kami duduk sampai tahap tu kan. Cita-cita saya satu je sebenarnya. Saya nak tarik orang luar semua masuk Kuala Kangsar ni. Pasal bila orang luar masuk ke Kuala Kangsar ni, dia boleh explore Kuala Kangsar ni. Boleh tengok labu sayung, boleh tengok kraft-kraft tangan, boleh tengok keris, boleh tengok istana, boleh tengok masjid. Sampai orang datang kat kedai saya ni terkejut, dia kata engkaunya masjid kayangan tu ada di Kuala. Masjid Ubudiah. Jadi dia menggelar orang masjid kayangan. Jadi sebenarnya kita bangga. Banyak yang special-special ada di kita punya tempat ni. Tapi orang tak tahu. Kan? Tapi banyak orang tak tahu yang kita ni hebat. Jadi saya nak tunjuk, nak ngabur kat orang seboleh-bolehnya datang sini, makan kat sini, boleh walaupun dia singgah aja. Saya kata pergilah pusing istana. Bila pusing istana nanti kan dia nak tengok, dia nak labu, banyak cerita lagi kan. Kalau saya, orang Kuala tak ada membantu saya, memang saya tak kekal lama. Orang Kuala lah yang menyebabkan kami lebih lama duduk kat sini. Dia berniaga ni kan, dia macam orang race motor je. Kalau dia tak jatuh, dia tak pandai. Berniaga ni memang jatuh tu lumrah. Tapi nak kuat, nak strong pada diri sendiri. Kita ni kena kuat. Nombor satu, saya showkan pada orang muda-muda baru ni yang nak mula, nak bercimpung dalam perniagaan, terutama F&B ni kan, dia mesti kena betul-betul ada jiwa, ada rasa yang awak nak berniaga. Jangan dia banyak sangat fikir, dia nak itu, nak macam-macam cabang. Kita tumpu pada satu. Lepas tu ilmu tu penting. Macam saya, ilmu tu kurang sikit, tapi saya dapat datangnya daripada pengalaman. Ilmu tu bila saya nempuh, bila orang kata tak sedap ni, saya cuba nak sedapkan. Bila orang cakap kurang masin ni, saya cukupkan masin dia. Itulah, bukanlah saya sebenarnya yang masak tu, isteri saya. Tapi kita sendiri boleh, kita satu kumpulan kan, kita boleh memperbetulkan keadaan. Bila orang kata yang kita ni tak sehebat mana, memang betul kita tak sehebat mana, tapi kita cuba nak berubah, nak jadi orang yang paling hebat. Sebenarnya banyak yang rasa sedihnya kan, tambah-tambah bila orang tak datang. Saya pun ada zaman kejatuhan saya. Contohnya ada zaman COVID, zaman GST, orang kata macam-macam lah. Yang saya jual mahal lah, tak pandai masak lah, tak sedap lah apa. Tapi nombor satu waktu itu lah, kita nak menongkah kehidupan. Kita nak beli susu anak apa semua kan. Kita langgar je, kita terpaksa kukuh je, lawan je. Tapi dalam langgar tu, kita kena betul-betul berkualiti lah. Orang kata biar jual rugi, tapi benda tu kualiti. Daripada dulu lagi, contoh yang kami masak ni, semuanya kebanyakannya fresh. Ikan fresh, daging fresh, ayam fresh. Jadi orang pun rasa sedap. Tapi kalau orang tak terima tu, saya nak kata apa? Sehingga kejatuhan kami, tahap saya pun duit pun dah tak ada. Oh, ponah ya? Oh, ponah. Duit pun sampai dah tak ada. Tapi itulah rahmat Allah SWT ni kan, besar. Pasal kita tak ada nak nipu orang. Kita tak ada nak ni kena kat orang, tak ada apa. Jadi Allah Ta'ala tu bagi. Yang penting dekatkan diri dengan Allah SWT. Masakan kampung ni, dia ni renyah sikit lah masakan kampung ni. Sebab dia tak semudah macam kita pakai. Macam sekarang ni mudah nak dapat macam serbuk kari, serbuk kunyit, serbuk cili. Tapi kalau masakan kampung ni, kalau nak betul-betul yang sedap, kita kena olah sendiri bahan-bahan yang semula jadi. Bahan-bahan yang fresh. Kalau kita nak masak gulai lemak, dia kena ada bahagian ni, bahan-bahan ni. Kalau nak masak rendang lain pula. Benda bahan-bahan dia tu kena lengkap. Kalau tak cukup lengkap bahan tu, tak sempurna lah masakan kampung tu.
Contohnya pindang ikan lomo lah. Pindang ikan lomo. Gulai tempoyak tu memang hari-hari lah. Gulai tempoyak tu memang kena ada lah hari-hari. Pecel. Pecel tu pun memang setiap hari lah. Memang tak pernah miss lah. Pindang ni memang renyah, memang susah nak buatnya. Sebab dia mula-mula dia nak kena cari ikan. Lepas tu nak kena balut. Dah balut bubur dia punya rempah-rempah ratus dia. Nak kena rebus pula sampai 2 hari 2 malam. Sampai tulang-tulang dia tu reput. Kan? Dah masak tu kita kena olah pula bagi sedap. Buat pula masak lemak ke. Masak asam ke. Kira lah nak bagi makan orang muda, nak bagi makan benda yang orang dulu punya makan. Sekarang demo makan benda yang dah proses, yang jenis fast food punya kan. Macam makan Korea lah apalah. Tiba-tiba kita nak bagi benda-benda yang zaman tok moyang punya makanan, susah demo nak terima. Tu macam sambil tempoyak kan. Kita nak, kalau dulu sambil tempoyak tu nak masam. Mesti nak masam sampai tempoyak tu dah jadi dah rupa buruk no. Jadi baru bagi buat sambal. Orang dia tak ada kopi tu. Jadi kita pakai tempoyak yang elok, segar, baru, manis. Bagi gemuk kan. Bagi dia gemuk. Tapi kita tak lari daripada dia punya konsep tu, tempoyak tu dengan cabai, burungnya apa semua kan. Jadi budak-budak sekarang mungkin dia ada rasa terpikat. Sebab saya tengok kadang-kadang kalau demo datang satu meja tu, semua dalam pinggan ada sambil tempoyak. Jadi itu rasanya berbaloi lah kita nak cuba nak menaikkan makanan warisan ni kan. Macam pindang tu. Kalau buat di rumah, macam nak tahu, satu rumah bau pindang tu. Bau satu rumah, satu aroma dia. Rempah dia. Rempah kata semua dalam yang ada dalam pindang tu semua keluar. Pasal dia sampai sehari lebih ke 2 hari. Kita tengok TV tu duduk rumah nak tidur bau tu sakan tu satu rumah semua berbau. Maknanya aroma rasa hebat. Sekarang tak ada benda-benda macam tu. Jadi kita cuba ada kan. Kecewa lah kadang-kadang tu bila kita bagi orang muda rasa benda tu, dia orang tak terima makan. Kan kita kecewa kenapa dia orang komplain ini benda ni tak kena, tak elok. Sedangkan kadang-kadang kita baru masuk benda tu panas lagi kan. Dia orang kata apa ni benda tak elok. Sebab dia orang tak reti merasa benda-benda. Dia orang tak pernah tahu rasa sebenar. Tapi kami ni tak putus asa lah. Menerang kat dia orang memang macam ni, memang macam tu, memang makanan tu macam ni. Saya tak pernah lah rasa bila orang komplain ke orang ni apa, saya tak pernah rasa down. Benda tu saya akan rasa lebih lagi semangat lagi, saya nak dapat lagi, cari lagi yang terbaik lagi. Macam mana kita nak bagi, nak sembahkan ke orang lebih baik lagi. Kan? Saya tak pernah rasa lagi putus asa. Kalau saya dapat benda-benda komplain macam tu, saya tak adalah rasa tak apa. Kita cuba lagi, kita buat lagi sampai orang boleh terima. Syukur Alhamdulillah. Bagi saya dengan isteri, anak-anak semua support benda ni. Semua sokong dan semua berminat untuk meneruskan apa yang kami buat ni. Kita dah maklumkan benda ni pada anak-anak. Jangan putus, jangan ditinggalkan apa yang mak dengan bapak buat ni. Pasal tengoklah macam mana mak dengan bapak membesarkan kamu ni dengan inilah tempat kan, sampai demo, sampai sekolah pagi, sekolah petang, sekolah malam, semua di sekolah aja, di kedai aja, tak balik rumah pun, pagi malam baru balik. Yang nak bawakan benda ni kita tengok siapa lagi kan, nak bawa makanan Melayu kita, makanan warisan kita, siapa lagi nak bawa benda-benda ni, lama-lama dia akan luput macam tu je lah. Masa yang akan datang lama-lama semua dah tak kenal apa tu rendang, apa tu pindang, apa tu nasi lemuni, semua dah tak kenal dah. Jadi inilah yang saluran yang kami buat ni, supaya benda ni boleh ada kesinambungan, boleh terus menerus lagi, hanya boleh berkembang lagi. Warisan ni adalah hak kita. Bila kita buat ketengahkan makanan warisan ni, orang tahu inilah makanan Malaysia, inilah makanan orang Melayu. Sampai bila-bila pun kita kena ingat, kita kena pegang, kita kena jaga. Sebab kalau tak ada, siapa yang lagi jaga? Kan? Inilah warisan. Mungkin banyak lagi warisan-warisan lain. Segala busananya, segala macam-macam. Sehingga bercakap tu pun adalah satu warisan. Kan? Lorat-lorat yang tertentu. Kalau kita tak ketengahkan ni, siapa lah yang nak ketengahkan? Kami warga Teratak Besar Kampung ni banyak-banyak berterima kasih lah pada semua yang mendoakan kami, yang daripada dulu sampai sekarang masih lagi membagi sokongan pada kami lah. Sebab doa-doa dia orang lah kami sampai tahap ini lah sekarang ni.
Sampai sekarang lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Tak terbalas lah apa yang dia orang dah bagi sokongan pada kami. Walaupun ada yang negatif, yang positif tu kami tak fikirlah semua tu kan. Alhamdulillah. Anak-anak dan banyak juga sahabat-sahabat, pelanggan-pelanggan yang dah lama ni kan. Dan tak henti-henti bagi semangat. Sehingga ada yang dah besar, dah berjaya, dah engineer. Kami besar dengan makan di sini. Bila mak bapak sentiasa bawa di sini kan. Tu yang jadi kebanggaan lah juga kan. Bersyukurlah apa yang kami dapat. Alhamdulillah sampai di sini sajalah yang kami dapat huraikan tentang perniagaan kami ni. Dan kami harap semua orang yang datang Kuala Kangsar ni datang masuk Kuala Kangsar ni, kalau nak makan tengah hari, jemputlah makan ke Teratak Warisan Kampung ni. Marilah mencuba apa yang kami jamukan. Pergilah tempat-tempat lain juga, restoran-restoran lain, mencuba makanan. Mereka pun berhak nak tunjukkan mereka punya kelebihan makanan masing-masing. Tapi yang mana nak mencuba makanan warisan, yang mana sekadar yang kami boleh mampu adakan, jemputlah ke Teratak Warisan Kampung. Inilah yang memasaknya yang hebat sangat ni, yang tulang belakang Teratak Warisan Kampung, isteri saya Zaliah Ibrahim. Singgahlah ke Teratak Warisan Kampung kan. Jemputlah. Silakan ke Teratak Warisan Kampung. Assalamualaikum. Bye-bye.